Okey, dia punya speciality dia memang kita okey, satu 18 bahan. Kenapa kita pilih 18 bahan? Kerana sekarang ini ialah semua orang atas kesedaran mahu kesihatan yang baik, kena makan tu, kena makan ni, kena makan macam-macam. Tetapi dalam dunia yang moden sekarang ni, dalam kehidupan kita mana ada masa nak cari buah tu, nak cari sayur tu, nak cari biji ni, biji tu dan sebagainya kan. So that's why kita adakan satu produk di mana bahan dia boleh dikatakan apa yang kita kata komprehensif lah. Ya, semua ada. Dan bukan saja susah tau nak cari bahan 18 bahan ni. Kalau kita nak 18 bahan, contoh kalau kita nak peria, cari peria. Kalau kita nak manggis, cari manggis. Nak cari bahan tu satu hal, ya. Satu lagi contoh bahan yang kita ambil tu kita tak dapat pun kebaikan dia. Contoh macam mango select. Teknologi itu mango select, dia punya bahan adalah buah manggis, ya. Dan Zenton. Zenton tu bahan aktif dia. Dan Zenton tu dapat daripada kulit manggis. Kan? Kita mungkin boleh dapat buah manggis. Tapi nak ke siapa gila makan kulit manggis? Kan? Tak boleh. Tak merah. Merah bergetar mulut. Tak boleh. Kan? So teknologi tu yang membantu kita untuk sampai ke bahagian benda-benda yang kita tak boleh ambil dengan cara kasar. Macam contoh getah tadi Zenton tu tak boleh makan kan. So itu sebabnya 18 bahan. Dan 18 bahan itu yang kita betul-betul highlight ialah yang 3 teknologi yang kita ada. Iaitu teknologi yang satu daripada Japan, daripada China dan juga daripada France. Ya, teknologi pemakanan. Dan teknologi pemakanan ini kenapa dalam 18 tu saya memilih 3 teknologi. Sebab teknologi ini dia dah ada dia punya pattern. Pattern ni maksudnya dia dah ada clinical test, dia dah test atas manusia sudah, atas monyet pun dah sudah try, atas kucing pun sudah try, semua dia dah try dah. So on real life punya test. Real life test dia dah tunjuk real life punya result. Memang betul confirm jadi. So kena ada benda-benda yang memberi kita keyakinan yang yes, produk ni memang berkesan dan memang kalau makan, kita consume, memang ada result. So that's why ada 3 teknologi itu. Memang confirm ada result insyaAllah.